Bukit Merah Lake Town Resort. Gila Tom Yum tepi dengan hewan. Jadi orang hutan air ni dia ada Nah, video. Hai. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam rancangan Faham pergi mana lagi hari ni. So, hari ni kita ke Bukit Merah Lake Town Resort dekat Perak. Let's go. Ni ada ni. Waterpark sampai 5.30 petang. Sekali kemasukan kat dalam kain cotton tak boleh pakai. Sikit dah. Pergi mana? Waterpark. Tak tahu waterpark. Itu je kan. Kena kat kaki Ya. Okay, jom, let's go. Kakak tu, biru tu. Busuk kakak macam tu. Lalu. Hello. Wow. Tanah situ, tanah. Kakak. Best lah kakak main slide. Best. Tadi kita masuk air je. Itu. Ha. Buka ini. Pergi sana dulu. Okay, jom. Jom. Cepat. Pergi depan. Pergi depan. Adik, sini. Wow.
okey. Ha? Right, makan dulu. Selesai adik. Okay, right. Oh. Okay je. Alright, dah settle mandi-mandi. So kita lepas ni nak pergi check in pula dekat hotel Bukit Merah Lake Town Resort. Let's go. Pilih. Adi nak yang Kita campur dua. Kita nak pergi check-in hotel. Esok baru kita pergi Mama Tok. Okay, dapat bilik 304. Okay, dah dapat bilik. View dia parking ya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay lah, ada katil single, ada katil queen. Tu lampu. Ada ke? ada. Oh, yang ni yang dia cari, ada bathtub. Oh, apa? Ada bathtub. Tak ada shower. Ada gambar Daddy. Ciber. Ada gambar adik. Okay, ada bathtub Harga satu malam RM210 sahaja. So kira murah lah. Untuk bilik yang ada satu bed single, satu bed queen. Peti ais tak ada. Tu tepi tu peti ais. Okay, jom kita rehat dulu. Nanti petang sikit baru kita keluar cari makan. Right, dah pukul 6 suku kita pergi dinner malam ni. Pusing lah cari kat mana-mana ada. Let's go. Okay, inilah Tasik Merah. Tasik Bukit Merah. Ada buah lah. Buah. Berapa? Ada ikan besar-besar dalam ni. Arwana. Takut. Okay, kita jumpa tempat kedai makan tak jauh dengan resort Dila Tom Yum, tepi dengan highway je. So, jom kita makan. Adik ngantuk dah. Sini boleh QR. Ayam 10. Perut bagi 2. Makan. Right. Sate. Banyak dosa lah.
Tak ada kurang lah tu sikit. Sedap ke kak? Yo. Iya. Dia dah bangun. Mami tak pandang kiri kanan dah. Dia dapat dulu. Kalau dia dapat dulu, Daddy yang tak pandang kiri kanan. Memang tak dengar cakap apa dah. Okay, Daddy punya dah sampai. Nasi goreng USA. Apa ni? Daging. Daging merah. Daging. Daging darah. Oh. Dah daging masak merah tu. Okay lah. Time to sleep. Good night. Good night, adik. Good night. Morning. Okay, kita nak pergi breakfast. Kat mana? Breakfast lah kat hotel. Lake Park. Tapi hujan. Hujan lah. Macam mana nak pergi island orang hutan ni? Tengoklah keadaan. Kalau hujan, tak payah pergilah. Jom. Nombor minit apa? 304. Awak? Boleh masuk? Tambah lagi seorang kid. 20? 5 tahun free kan? Pergi sini lah. Ni. Untuk lain pula. Oh yo. Okay, kita lunch, kita makan nasi lemak kuning special ni. Nak hotdog. Hotdog. Nah. Hujan ya. Kakak makan apa? Tunjuk sikit. Coco Crunch. Mami punya lagi special. Mangkuk lah. Mana sambalnya? Budak. Oh, untuk budak-budak. Right, second meal. Habis. Alright, kita dah beli tiket nak pergi Pulau Orangutan. So, hujan pun dah berhenti. Lagi pukul 11 lebih kot. Baru kita pergi naik boat. Let's go. Alright, adik, kita nak pergi mana ni? Pergi orang hutan. Pergi tengok orang hutan. Kita pergi tengok orang hutan. Let's go. Cantik tak nak ambil gambar kat sini? Ada satu untuk adik. Itu kakak dia. Ambil kat depan tu yang orang hutan tu. Signature. Dia punya step. Hai. Hai. Video ke? Ha, video. Hai. Mari pegang tangan adik.
Okay, dah sampai. Kita orang pertama turun. Pagi. Ya. Cuci sebentar, kita berkumpul kat sini dulu boleh? Okey, boleh. Kita ada short briefing sebelum kita start kita punya tour. Nama saya Lina dan saya merupakan anda punya in-house guide lah. Jadi Orangutan Island ni dia adalah sebuah pusat konservasi ya. Kita panggil XC2 Conservation Center kerana di Semenanjung Malaysia memang asal kita tak ada orangutan lah ya. Kita bawa 3 ekor daripada Borneo, daripada Sarawak sebab kita nak Orangutan pun ada NSU, ada infant incubator. Kalau baby dia lahir, dia letak dalam ni dululah. nak rehatkan, asingkan dari mak dia jap. Dia tengah lepak kat situ. Dia tengah main. Tapi jauh tak nampak. 它放食物下去给它。 Tu kat atas tu ada satu. Hati. Tak nampak, dia duduk belakang sana tu. Oh. Satu Manu. Oh, mana Manu? Ada Manu tu. Manu. Dia berani datang. Jom mari. Jom mari tepi. Hello Manu. Hello. Hello. Madu. 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 Ada madu. 有看到了。 Oh, kat atas tu pun ada. Atas tu. Sekejap. Adam. Nama dia. Taklah. 我开头这猫算的声音，然后很可怕了。 还会玩啊，你看。 bentuk oh. Uncle ni bagi makanan. Makanan. 你不要进去。 在那边啊，在那边可以。 Oh ya. Yang besar kali tu dah nampak dah tadi? Oh. Tu dah ada biji. Yang atas pokok tu. Yang atas pokok. Oh, tak nampak. Ada tadi. Tak ada, tak nampak besar dia. Makan roti. Adam ni suka makan roti. Apa nama Adam? Nama dia Adam. Adam. Umur dia 21. Bye. Suna. Ya. So dah habis dah tengok orangutan. Biasalah binatang. Adik best tak adik? Best. Adik nampak berapa ekor orangutan? 1000 juta. Ada berapa ekor adik nampak? 2 je. Mami nampak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Total ada 15. Dia nampak 8. Ada 15 tu. Okey lah. Tunggu bird pula. Nanti kita balik. Bird. Kalau datang. Tadi tak nak. Cepat Lipo. Lipo cepat. Siapa dulu? Siapa dulu ni? Cepat. Siapa dulu? Jemu dah terberhenti. Siapa nak? Jide nak cepat. Sini. Cepatlah. Nak tak? So Sini. Oh, dah lagi satu. Meh. Naik atas. weh lalu bawah. Kek ambil yang tu. Kek ambil yang tu. So the baby di sini tu. Lipo naik atas. Tu dia mandi. Dia berhai. Jide nak? Nak tak? Bagi Lipo lah. Lipo ada buah. Buah mana buah? Tahu Jom. Sekejap
Bye-bye orang hutan. Cepat. Bye-bye orang hutan. Bye-bye. Bye-bye pula orang hutan.